Tak nyata, tak nyata. Dia ada duit 5,000 lalu nak berpek. Tu dia kita buat 5,000. Mana dia berpek tu? Dia berpek je kalau kita tak bayar. Tahu berpek tu boleh tak? Tak, dia kena pula dulu hutang pun siapa masa ke belum siapa masa. Dia kena tafsir pula situ. Dia kata hutang ni ada dua, hutang yang halun, dainun halun, dainun muajjalun. Kita berhutang hak orang 2 bulan. Ya. 2 bulan, bulan Muharram nak bayar. Sekarang Zulhijjah. Kita ada duit. Nak buat amal dengan gerban. Bolehlah sekian tu, 5,000 boleh sekian. Boleh ke tak hutang ada? Boleh gerban. Kalau lekat hutang bulan Muharram lagi. Dia panggil dainun muajjalun. Hutang yang ditangguh. Balik tuai hutang tak ada hak nak tutup. Dapat janji bulan Muharram, 1 Muharram bayar. Ni baru Zulkaidah. Masuklah gerban bulan Zulhijjah. Maka tak ada apa-apa. Malaikat siapa masa dah janji apa bayar bulan Zulhijjah sehari bulan nak pakai atau 5 hari bulan selewat-lewat. Dia boleh tuna lagi hak janji 1 Zulhijjah. Tapi kalau terlewat-lewat sampai 5 hari benar lagi. Supaya kita asore kereta motor. Tiap-tiap ulpat 1 bayar. Tapi kalau tak bayar juga 445 tak apa lagi. Kadang we tangguh pas seminggu. Lebih dah tupak naik roila. Masalah. Tu nak banding. Jadi mana pada dia hak tutup boleh tak? Lepas tu halo, demo siapa masa dah. Dia peringat. Halo, demo siapa masa dah ini 41. Dia peringat aja ya. Tak bayar lagi tak apa, jangan lebih pada 47. Bayar tak apa. Nampak tak? Maka Islam apa tu? Kita berhutang bila cukup pas masa balik tuai hutang ada hak mutalabah tutup. Di sama masa siapa dah ni dah. Ada nak dalam balik tak kalau gini tangguh sehari 2 lagi sunat pula we tangguh. Sunat we tangguh. Kita fardu kalau kita lekat hak orang dah kena tak ada ngerti masa nak bayar. Tangguh dia mau we tangguh. Allah, bosok terima kasih. Kalau cuba kepik Allah bahasa berat. Sungguh kita siapa dah tegur bahasa berat. Lalu syarak beri pertimbangan lagi sunat beri tangguh. Siapa beri tangguh kepada orang yang lekat hutang sudah apa masa Allah Taala tangguhkan dia kebajikan di akhirat. Tu. Mana kelebihan kerana dia beri tangguh kerana masa dia menyukakan. Tu dia. Jadi kerana buat kebajikan celah tu boleh. Tetapi dalam keadaan begitu kita ada tapi sikit lagi. Tapi kan sekiranya dengan kita buat kebajikan gerban ni sunat bukan wajib. Kalau tak ada nazar tak ada apa. Ni wajib bayar hutang tapi oleh kerana masa tak siapa masa wajib lagi. Dalam keadaan begitu kita jaka tengok, buat jaka tengok. Jaka kan jaka kalau kita habis duit ni buat gerban dalam jaka bulan Muharram kita ada harapan ke tak? Nak boleh bayar hutang. Kalau kata ada harapan maka kita duk kerja makan upah sekian-sekian kalau tak uzur tak boleh lah harapan kita ada tak apa. Kalau wahan ni tak ada harapan eloknya tak usah lah nanti bayar hutang. Tu dia. Bahkan kalau kita nak amal hak ni sunat, hak nu wajib tapi siapa masa belum siapa masa sunat kita bayar dulu. Ginilah weh kalau kuah ni nak tak boleh bayar gini. Ni hutang tu ada apa bayar dah amat lagi tak apa kalau duit dah ni takut semula tak ada. Tak ada apa molek. Baik kot tu. Sabah ni tak ada lekat dengan siapa dengan Tuhan, tak ada lekat ni. Dengan manusia tak ada lekat dengan Tuhan, tak ada lekat murid, tak ada wajib. Nak lekat dengan nak ada jangan tutup pada akhirat lah. Dia tu ku tak redha walaupun sama siap lekat. Tu mana hak anak dia diutamakan. Nampak tak? Itu jalan keluar. Tapi nak tahu dari segi tadi tu boleh. Boleh. Siapa hak wajib tak apa masalah lagi.